Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nasihah binti Muhammad Rashidi. Nombor kad matrik C23A1184. Kami daripada kumpulan 3 ingin memulakan perbentangan berkaitan dokumentari Rumah Kelantan Tiang 12. Pengenalan. Rumah tradisional Melayu bukan sekadar sebuah tempat kediaman, malah merupakan manifestasi warisan budaya, nilai sosial dan kearifan tempatan masyarakat terdahulu. Setiap reka bentuk dan struktur yang dibina mempunyai makna serta fungsi tersendiri yang lahir daripada pengalaman hidup dan penyesuaian terhadap alam sekitar. Dalam konteks ini, Rumah Kelantan Tiang 12 dipilih sebagai fokus dokumentari kerana keunikan seni binanya yang melambangkan identiti masyarakat Melayu Kelantan. Melalui dokumentari ini, penekanan akan diberikan terhadap pemilihan produk, penyataan konsep, fungsi serta justifikasi pemilihan Rumah Kelantan Tiang 12 sebagai satu warisan seni bina tradisional yang wajar dihargai dan dipelihara. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan dengan penyataan konsep. Saya Nuridiana binti Ahmad Salahuddin, nombor matrik isi 22A0007. Konsep Rumah Kelantan Tiang 12 ini berasaskan prinsip daripada kearifan tempatan, iaitu pengetahuan dan juga kebijaksanaan masyarakat Melayu tradisional Kelantan yang terbentuk melalui pengalaman hidup turun-temurun ataupun tradisi. Bentuk rumah ini tidak dibina secara rawak, sebaliknya lahir daripada pemerhatian mendalam terhadap persekitaran secara semula jadi, khususnya faktor iklim, tropikal, keadaan geografi serta risiko bencana alam seperti banjir. Dari sudut kelestarian seni bina tradisional, Rumah Kelantan Tiang 12 ini memperlihatkan penggunaan bahan tempatan seperti kayu keras yang tahan lama serta teknik pembinaan tradisional seperti sistem pasak tanpa paku. Konsep rumah ini turut dipengaruhi oleh nilai budaya dan kepercayaan masyarakat Melayu di mana susun atur ruang kediaman mencerminkan adab, hierarki keluarga dan juga fungsi sosial. Kehadiran ruang seperti seram, bilik, rumah ibu dan juga dapur menunjukkan bagaimana seni bina tradisional ini berperanan sebagai medium yang menghubungkan aspek fizikal dengan kehidupan sosial dan spiritual komuniti. Nama saya Puteri Nurul Syarmi binti Abdul Razak, C22A0336. Saya akan membincangkan tentang pemilihan produk. Pemilihan bahan dan aspek reka bentuk Rumah Kelantan Tiang 12 memperlihatkan tahap kepakaran serta kehalusan kemahiran tukang tradisional Melayu yang tinggi. Yang terusnya, kayu keras tempatan seperti kayu senggal dipilih sebagai bahan utama pembinaan kerana sifatnya yang tahan lama, kuat dan berupaya menyesuaikan diri dengan iklim lembap tropika. Terusnya, selain itu, penggunaan sistem pasak tanpa paku menunjukkan kebijaksanaan teknologi binaan tradisional yang bersifat fleksibel dan praktikal. Sistem ini membolehkan struktur rumah dibuka, dialuskan dan dipasang semula tanpa menjejaskan keutuhan binaan asal. Sistem pasak tanpa paku membolehkan rumah tradisional ini dibuka dan dipindahkan mengikut keperluan seperti perkahwinan, perubahan lokasi atau bencana alam. Flexibility ini membuktikan bahawa seni bina tradisional Melayu bukan bersifat taktik tetapi responsif terhadap perubahan sosial dan persekitaran. Saya Siti Aisyah binti Azhar, C22A0472, ingin meneruskan perbentangan berkaitan pemilihan produk. Reka bentuk rumah bertiang tinggi berfungsi sebagai tindak balas langsung terhadap persekitaran semula jadi di Kelantan, khususnya bagi ancaman banjir dan kelembapan tanah. Struktur bertiang ini membantu melindungi bahagian utama rumah daripada air, di samping meningkatkan pengudaran semula jadi serta keselesaan penghuni. Pada masa yang sama, ruang bawah rumah turut dimanfaatkan untuk aktiviti harian dan penyimpanan, menandakan kecekapan penggunaan ruang dalam seni bina tradisional. Secara keseluruhannya,
Pemilihan bahan dan reka bentuk rumah Kelantan tiang 12 bukan sekadar memenuhi keperluan fizikal kediaman, tetapi turut mencerminkan kearifan tempatan, kecekapan teknologi tradisional dan prinsip kelestarian yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Melayu Kelantan. Nama saya Nurul Hakimah binti Ayub, nombor kad matrik C23A1393. Seterusnya saya akan membentangkan tentang fungsi produk. Rumah Kelantan tiang 12 berfungsi sebagai tempat kediaman utama keluarga, di mana reka bentuk dan susun aturnya mengambil kira keselesaan, keselamatan serta keperluan harian penghuni. Pembahagian ruang seperti serambi, rumah ibu dan dapur membolehkan aktiviti domestik dijalankan dengan teratur, selain mewujudkan pemisahan yang jelas antara ruang awam dan ruang peribadi. Selain fungsi kediaman, rumah ini turut berperanan sebagai ruang sosial dan adat yang penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Kelantan. Kawasan serambi sering digunakan untuk menerima tetamu, mengadakan kenduri, majlis keagamaan dan pertemuan komuniti. Dari sudut keselamatan dan persekitaran, struktur bertiang tinggi memainkan peranan yang penting dalam melindungi penghuni daripada banjir yang kerap melanda kawasan rendah di Kelantan. Susun atur ruang rumah Kelantan tiang 12 turut mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat Melayu yang menitik beratkan adab, privasi serta hierarki keluarga. Pemisahan ruang lelaki dan perempuan serta kedudukan ruang utama menunjukkan bagaimana seni bina tradisional berfungsi sebagai medium untuk memelihara norma dan adat resam masyarakat setempat. Terusnya, saya membentangkan tentang justifikasi produk. Nama saya Najia binti Ahmad, nombor matrik C23A1021. Rumah Kelantan tiang 12 dipilih bukan sekadar sebagai sebuah kediaman tradisional, tetapi sebagai simbol warisan budaya dan identiti masyarakat Melayu Kelantan yang mencerminkan nilai kepercayaan serta hidup masyarakat terdahulu. Setiap elemen reka bentuk, bahan binaan dan teknik pembinaannya memperlihatkan keberjalanan serta keupayaan teknologi tradisional yang dilakukan tanpa bergantung kepada teknologi moden. Pemilihan rumah ini juga adalah berasaskan kepentingannya sebagai bukti fizikal seni bina pernakuda Melayu yang semakin berkurangan akibat arus pemodenan dan pembangunan pesat. Kewujudan rumah Kelantan tiang 12 membuktikan bahawa masyarakat tradisional telah lama mengamalkan prinsip pembinaan yang lestari mesra alam dan berfungsi secara holistik selari dengan keperluan persekitaran dan sosial. Selain itu, dokumentasi dan pemeliharaan rumah Kelantan tiang 12 amat penting bagi memastikan pengetahuan seni bina tradisional tidak pupus, terutamanya berkaitan teknik pertekanan, pemilihan bahan tempatan serta falsafah reka bentuk yang berteraskan kearifan tempatan. Nama saya Nurdiana Nisa binti Hamzah, nombor kad matrik C23A1060, ingin membentangkan tentang justifikasi produk. Usaha ini bukan sahaja berperanan dalam mengekalkan warisan fizikal, malah membantu memelihara nilai tidak ketara seperti adat, norma sosial dan identiti budaya masyarakat Melayu Kelantan. Dari perspektif generasi muda, pemilihan rumah Kelantan tiang 12 sebagai subjek dokumentari bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghargaan terhadap warisan seni bina tradisional. Pendedahan melalui medium dokumentari dapat menggalakkan generasi muda untuk memahami, menghargai dan seterusnya terlibat secara aktif dalam usaha pemeliharaan warisan agar warisan ini terus relevan dan budaya saing dalam konteks dunia moden. Secara keseluruhannya, justifikasi pemilihan rumah Kelantan tiang 12 adalah selari dengan usaha pemeliharaan warisan negara, di mana rumah ini bukan sahaja melambangkan masa lalu
tetapi turut berpotensi menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi untuk pembangunan seni bina masa hadapan yang lebih lestari dan beridentiti. Kesimpulannya, nama saya Siti Nur Syakina binti Nazrun, C23A1353. Kesimpulannya, Rumah Kelantan Tiang 12 merupakan satu warisan seni bina tradisional yang signifikan kerana dia dapat berfungsi sebagai bukti fizikal seni bina vernakular Melayu yang lahir daripada kearifan tempatan dan pengalaman hidup masyarakat terdahulu. Dalam arus pemodenan dan pembangunan pesat masa kini, kewujudan rumah tradisional seperti ini semakin berkurangan dan berdepan risiko kepupusan. Oleh itu, usaha pemeliharaan dan pendokumentasian Rumah Kelantan Tiang 12 ini amat penting bagi memastikan nilai warisan, identiti budaya serta pengetahuan seni bina tradisional terus dipelihara dan diwarisi oleh generasi akan datang agar tidak diluput dan ditelan zaman. Sekian dan terima kasih.